Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan sidang hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usia kita, diberi kita kesihatan, dapat kita solat maghrib berjamaah. Tuan-tuan, untunglah tuan-tuan saya dapat ujung aja ni, ujung skru kereta api. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum terbuka pintu hatinya untuk bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, saya jaluk ngapura lah tuan-tuan, sebab minggu lepas saya tak ada di Johor. Tuan Imam pun tak ada. Kalau Tuan Imam tak ada ni, saya kurang semangat sikit. Kalau Tuan Imam ada, semangat saya pun berkobar-kobar ni. Dan tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita sambung kuliah kita tentang tanda-tanda hari kiamat, iaitu tentang kemunculan Imamul Mahdi. Imam Al-Mahdi. Siapa dia tuan-tuan Imam Al-Mahdi ini? Dia di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemunculannya tuan-tuan adalah menunjukkan bahawa usia dunia telah hampir kepada titik penghujungnya. Dia adalah tanda kecil akhir. Kemudian akan berlaku kemunculan Dajjal. Kemudian akan berlaku turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita tengok retitan yang berlaku ini tuan-tuan, memang dah macam dah macam dekat lah. Siapa dia Imam Mahdi tuan-tuan? Iaitu seorang manusia yang paling warak ketika itu. Ketika bila tuan-tuan? Ketika itulah. Bila ketika itu? Wallahu a'lam. Dia ni adalah seorang manusia yang biasa, lahir macam biasa, berketurunan daripada Siti Fatimah. Siti Fatimah. Dan namanya adalah senama dengan nama Nabi kita, Muhammad bin Abdullah. Katanya betul, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saya minta maaf tuan-tuan, suara dia saya ni tak boleh nak sebut lah. Nanas Al-Quran ni saya macam dia terkehil sikit dia sebut. Dalam musyarak itu pun saya diam macam ustaz, tahulah sabu. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Susu galunnya daripada Fatimah binti Rasulullah. Imam Mahdi tuan-tuan akan memerintah dunia, bukan memerintah Madinah saja, bukan memerintah Mekah saja, tetapi seluruh dunia selama 7 hingga 9 tahun. Maknanya lama lagi lah nak kiamat. Wallahu a'lam. Kalau ikut retitan cerita tentang tanda-tanda hari kiamat ni memang lama tuan-tuan. Imam Mahdi 7 hingga 9 tahun. Dajjal 435 hari lebih kurang.
Walaupun 40 hari dalam hadis sebut, jumlahnya tu dah hari pertama tadi 40, hari yang pertama ialah seperti setahun, jumlahnya 435 lebih. Kemudian Nabi Isa meminta selama 40 tahun. Jadi jumlah berapa tuan-tuan? Dekat 50 tahun lebih lah. Kemudian barulah akan berlaku hari kiamat. Tapi tuan-tuan, nak tempuh zaman-zaman inilah yang kita paling takut tuan-tuan. Kemunculan Imam Mahdi ini tuan-tuan, ketika dunia penuh dengan pembohongan, ketika dunia penuh dengan fitnah, penuh dengan kezaliman, seluruh dunia tuan-tuan, bukan negara kita je, seluruh dunia penuh dengan pembohongan, kezaliman, kekacauan. Semua manusia hidup dalam keadaan tidak menentu. Tak ada rasa aman pun. Sekarang ni masih lagi rasa aman. Mungkin belum lagi lah tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan, maka akan muncul Imam Mahdi. Imamul Mahdi. Ketika itu tuan-tuan, seluruh manusia, tak kira kafir ke Islam, dia akan tunduk dengan pemerintahan Imamul Mahdi. Tunduk tuan-tuan, ikut, taat, setia. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tak boleh nak benci ulama. Sebab apa tuan-tuan? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Ulama daripada dunia ni sampai ke yaumil mahsyar, ia akan memimpin manusia. Contohlah tuan, saya sedut sedikit tuan-tuan, di mahsyar. Di mahsyar itu tuan-tuan, setelah berdiri 40,000 tahun sehingga 50,000 tahun, sehingga mereka ni berkata sesama sendiri, siapakah yang boleh melepaskan kita daripada sengsara azab berdiri ini? Azab berdiri saja tuan-tuan. Maka ulama dia berkumpul tuan-tuan, mencari Nabi Adam alaihissalam. Yang kenal para ulama tuan-tuan. Orang awam tak kenal. Tak kenal. Maka tuan-tuan, pada masa itu tuan-tuan, dah tak ada lagi apa-apa parti-parti ni, tak ada lah. Parti UMNO ke, PAS ke, Amanah ke, apa lagi, DAP ke, semua dah tak ada dah. Dia satu parti je, apa? Parti Imamul Mahdi. Parti konservatif ke apa, yang negara barat pun semua dah tak ada dah. Semua taat setia kepada Nabi Imamul Mahdi. Kalau kita tengok tuan-tuan zaman kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, memang dah terlalu banyak sebenarnya tuan-tuan gejala-gejala yang kita takut ni sebenarnya. Contohnya berlakunya anak zina. Kalau tengok dalam pendaftaran jabatan negara tuan-tuan, pendaftaran negara, lebih kurang negara kita ni pada tahun 2017 kalau tak saya, hampir 1,5 juta anak luar nikah. Na'udzubillah min zalik. Saya di sekolah tuan-tuan pegang hal ehwal murid, saya tengok ada dua beradik ni, seorang bench lain, seorang bench lain. Jadi ada kita tu, mak dia datang sekolah. Saya tanya, "Kak, ini kenapa? Ni dua beradik kan?" "Ya Ustaz." "Kenapa ni bench lain, yang seorang bench lain?" "Tak, maaf lah nak tanya, pasal kita nak buat permohonan untuk kitab dan macam-macam lah." Masa tu kitab kena mohon tuan-tuan, sekarang dah tidak. Dia kata, "Ustaz, senang cerita gini lah, yang abang dia ni terlajak laris." Terlajak laris. Kita faham lah tu tuan-tuan, terlajak laris tu. Allahumma salli ala Muhammad. Nak cakap apa tuan-tuan? Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu ni tuan lagi banyak. Kemudian tentang solat tuan-tuan, kita tengok tentang solat. Berapa ramai manusia, anak-anak yang tak solat. Pagi tadi siapa yang tak sembahyang subuh? Angkat tangan.
Ramai tuan-tuan, bukan sini, bukan surau, tak, di sekolah lah cerita. Ramai tuan-tuan yang angkat tangan. Tak semayang. Awak kena tak semayang, ikutlah ayah, mak semayang. Mak ayah saya pun tak semayang, Ustaz. Tidur. Macam mana? Kita bukan busybody tuan-tuan. Kita bukan busybody, tak. Tapi kita nak tahu anak murid kita, kedudukan anak murid kita. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ada sekali tuan-tuan semayang isyak. Tak jauh, di Macap je. Semayang isyak di Macap, saya masbuk. Dapatlah 2 rakaat. Sebelum tu ada orang sebelah saya masuk masbuk juga. Imam salam kanan dan kiri 2 rakaat. Dia pun salam kanan dan kiri. Imam wirid, dia wirid. Imam doa, dia pun doa. Saya selesai semayang, saya tak senang hati. Alah, kita semayang memang tak khusyuk tuan-tuan. Lepas semayang saya jumpa, saya beri salam, saya minta maaf lah. Jadi tuan semayang apa? Semayang isyak, cik. Berapa rakaat? Semayang isyak 4 rakaat. Tahu pula tuan-tuan. Tahu. Habis saya tengok awak semayang 2. Oh, saya ikut imam. Jadi saya ikut imam. Imam tinggal 2, saya 2 je lah buat. Allahumma salli ala. Bukan budak-budak tuan-tuan. Orang yang umur lebih kurang sebaya saya. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita begitu tandusnya fikiran agama. Tandusnya ilmu agama yang berlaku tuan-tuan. Itu belum kita lagi cerita tentang Dajjal, tentang kehadiran Nabi Isa, tentang kemunculan Imamul Mahdi. Yang basic-basic pun kita kesian tengok tuan-tuan. Sebab itu bila bangkit daripada kubur tuan, bangkit saja daripada kubur, golongan yang jahil ini, na'udzubillah min dzalik, dia tanya, ke mana nak pergi ni? Ke mana nak pergi? Macam kita kan dah biasa Kuala Lumpur, tutup jalan ni, kita tahulah nak pergi mana, kan? Tapi kalau kita tak tahu, tak ada ilmu, tutup jalan ni, kita jam lah. Jalan pun jam, main jam lah. Itu lagi belum kita cerita tentang tauhid. Kita tanya dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terkandung di dalamnya? Itu terkeruk-keruk nanti tuan-tuan. Saya tanya budak, dia marah saja. Budak yang marah apa? Terkeruk-keruk juga. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya, betul. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Betul. Apakah yang terkandung di dalamnya? Kan? Kita mengucap 2 kalimah syahadat tu, ataupun kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Nabi begitu, man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa yang terkandung dalamnya? Tak lain dan tak bukan 20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil, satu yang harus bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 harus bagi Rasul. Jumlahnya 50. 50 apa? 50 aqaidul iman, ikatan kesimpulan, ikatan simpulan keimanan. Tu yang nak disimpulkan tu. 41 sifat Allah Ta'ala dengan 9 sifat Rasul. Itu nak kita masak tuan-tuan. Basicnya itu yang mesti kita tahu. Secara ijmali. Kalau secara taflisi kita kena berguru lah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok hadis tentang Imamul Mahdi ini banyak tuan-tuan. Terlalu banyak hadis tentang Imam Mahdi. Dan bila terlalu banyak tuan-tuan, hadis ini disebut sebagai hadis mutawatir maknawi. Dia lebih tinggi tarafnya daripada hadis sahih dan juga hadis hasan. Dia lebih tinggi disebabkan ramainya perawi-perawi hadis yang menceritakan tentang Imamul Mahdi, dan juga kerana Nabi kerap selalu menceritakan tentang kehadiran Imamul Mahdi. Ini tuan-tuan, kalau kita dah tuan-tuan, kalau kita dah tutu ni biasalah. Sakit apa tuan-tuan? Kencing manis, dan darah tinggi, apa lagi? Dialisis, buah pinggang.
Itu 3 serangkai kan? Betul ke Ji? 3 serangkai. Itu kita orang. Kalau dunia ni tuan-tuan, 3 serangkai ni dah nampak berlaku. Tanda kemunculan Imam Mahdi, tanda-tanda kemunculan Dajjal, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa. Dah nampak, tanda-tanda ni dah nampak. Maknanya apa? Maknanya dunia ni dah sakit. Dah sakit. Dunia dah tua. Ini tuan-tuan saya pernah jumpa kawan seorang tuan-tuan dah pencen dah. Saya tanya dia, sekarang buat apa tuan? Dia kata kerja dengan RTM. Dah pencen boleh dapat kerja dengan RTM ke? Pelik juga saya. RTM nak ke abang lagi ni? Taklah. RTM tu dia kata rehat tunggu mati. Astagfirullahaladzim. Jadi abang dah bersedia lah untuk mati. Saya tanya, abang dah bersedia ke untuk mati? Taklah. Tapi kalau dijemput, nak macam mana? Dah sampai masa. Tak boleh tu bang. Tak boleh rehat-rehat. Kita kena rawat. Rawat tunggu mati. Rawat tu dengan mujahadah dan riadah. Minta maaf lah bang, saya cakap, saya bukan nak ajar abang, tidak. Aku tahu kau ustaz, kata dia. Rawat tunggu mati. Rawat itu kita kena mujahadah dan riadah. Apa mujahadah? Melawan kehendak nafsu. Kalau nafsu tu memang kita nak tidur je siang malam pagi petang tidur, kita kena kurangkan tidur. Kita kena kurangkan tidur. Contohlah tuan-tuan, contoh saya kena sakit jantung. Subhanallah, saya tuan-tuan pun tahu kan. Jadi ada seorang kawan saya bawa saya pergi berubat. Ni kongsilah tuan-tuan, kita boleh kongsi. Bawa saya pergi berubat, jumpa seorang guru. Tok guru lah. Jadi dia suruh saya test tarik nafas. Dia tarik nafas tuan-tuan kan. Tarik nafas tu bukan kosong. Kalau hospital tu kita tarik kosong kan, tarik. Kosong kan. Kita lepaskan bos, kosong kan. Tapi kata dia itu kita isi dengan zikir. Tarik tu sebut Allah dalam hati. Allah. Berapa boleh tahan? Lepas tu kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Dia ajar saya dan beberapa orang yang sakit jantung jugalah. Kebetulan memang hadis sama. Agak-agak rasa apa tuan-tuan? Rasa sakit tuan-tuan. Dah lah kita ni sakit jantung. Dan memang napasnya agak pendek. Terik lagi, tahan lagi, suruh zikir. Kita pun zikirlah la ilaha illallah dalam hati. Berapa boleh dapat tuan-tuan? Dia kata kalau boleh dapat 50 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Boleh dapat 50, insya-Allah jantung boleh baik. Saya dapat 30 lebih tuan-tuan. Alamak, macam mana? Ada insya-Allah boleh kata dia. Insya-Allah amalkan. Kan kita selalu dengar tuan-tuan lagu raya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Jadi zikir tuan-tuan, Allah tarik Allah, lepaskan Hu Akbar. Bila lama-lama buat tu, ada rasa kelainan ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak rasa, cuba buatlah. Maka tuan-tuan kita buat apa? Rehat, rawat, tunggu mati. Bukan rehat, tunggu mati. Betul lah Jis kata dia. Kemudian tuan-tuan kita tengok tuan-tuan dunia yang kita duduk sekarang ni sebenarnya telah hampir kepada hari kiamat. Maka tuan-tuan kemunculan Imam Mahdi ini, Imam Mahdi ini lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah, bukan lahir sembarang. Kalau ada orang sembarang mengaku Imam Mahdi, tak boleh terima tuan-tuan. Itu mungkin ajaran sesat tu. Namanya Al-Mahdi. Imam Mahdi tak boleh juga. Namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Madinah. Hidupnya biasa tuan-tuan, manusia biasa. Tidak ada berlaku kepelikan kepada dia. Tidak ada berlaku satu benda yang pelik-pelik. Sehingga ianya dibai'ah di Mekkatul Mukarramah ketika berumur 30 hingga 40 tahun. Sebelum umur 30 tahun tuan-tuan hidupnya biasa. Kalau dia bekerja, kalau dia berniaga, kalau dia bertani, biasa. Ini tuan-tuan,
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Sesungguhnya Al-Mahdi itu dari golongan kami ahli bait. Yuslihullahu fi lailatin. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Apa kata ulama tuan-tuan maksud Allah memperbaikinya satu malam? Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala beri dia macam-macam kelebihan pada dirinya pada satu malam saja. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam banyak kitab sufi tuan-tuan, perjalanan manusia, hidup manusia ni terbagi kepada dua. Yang pertama, manusia itu hidupnya biasa, perjalanan hidupnya dinamakan taraki. Taraki, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang tertentu. Dia ambil daripada guru-guru yang mursyid. Maka dia akan dia wirid, dia baca Quran, dia berselawat, beristighfar secara istiqamah. Nescaya Allah akan beri dia warid. Dengan warid itu meningkatkan dirinya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan nafsu amarah. Tinggal nafsu amarah, bye-bye. Kemudian tinggal naik nafsu lawamah. Lama-lama lagi dia wirid tuan-tuan, bye-bye nafsu lawamah. Lama lagi dia wirid, ikhlaskan diri, tawaduk, tawajuh kepada Allah Ta'ala, sampai nafsu mutmainnah. Sampai nafsu mutmainnah, maka Allah Ta'ala suruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sampai habis ayat. Imam biasalah baca talqin kan, macam itulah kan. Tu kan Imam baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ke Imam ada ubah ya ayyatuhan nafsul amarah. Tak ada kan? Kalau tengok orang tu nakal pun Imam tetap baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebab kita mengambil kelebihan mukjizat Al-Quran. Maka tuan-tuan, dia akan naik nanti sampai nafsu radiyah. Satu lagi golongan manusia yang Allah Ta'ala beri dia secara tanazul. Tanazul ni maknanya Allah Ta'ala beri sebaliknya. Daripada keadaan hidup dia jahil, dia tak tahu apa, dia tak mengerti apa-apa, semayang pun celam belum, kadang semayang kadang tidak. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia anugerah, namanya tanazul. Perubahan pada dirinya 360 darjah. 360 darjah. Macam mana boleh berubah tuan-tuan? Dia berubah tidak lain dan tidak bukan adalah keberkatan daripada usulnya. Keberkatan doa daripada usulnya. Forok dia belum ada kan? Forok tu maknanya orang bawah dia, anak, cucu, cicit, cuit, puyut, muyut, apa lagi. Belum ada. Kan? Keberkatan daripada doa usul. Maknanya tok nenek dia dulu doa, ya Allah, jadikanlah anak aku ni, keturunan aku ini, zuriat aku orang yang soleh dan soleha. Dapat anak, na'uzubillah, semayang pun lintang bukang. Dia tetap berdoa walaupun anak dia macam tu. Dapat cucu, pun lebih orang halal dengan bapak dia, dengan Allah Akbar. Macam mana cakap? Tapi dia tetap berdoa, istiqamah doa, bangun malam doa. Akhirnya Allah Ta'ala bagi pada cicit dia. Cicit dia dapat kebutuhan peksa baik. Cakap dengan atuk, tok kita nak pergi umrah. Nampak tuan-tuan, seumur hidup bapak dia tak pernah pergi umrah. Pergi Hatnyai, pergi New Zealand, pergi semua dua negara, tapi umrah tak pernah pergi. Tiba dapat cucu, dapat SPM baik, ajak pergi umrah. Itu kan petanda yang baik tuan-tuan. Itu maknanya tanazul, keberkatan doa daripada usul dia. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, banyak tuan-tuan para ulama yang terdahulunya
Dia jahat, na'udzubillah min zalik tuan-tuan, tapi boleh berubah sekelip mata. Macam Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar ni manusia biasa tuan-tuan, tapi boleh berubah menjadi seorang ulama dan akhirnya menjadi waliullah. Siapa lagi? Contohnya Bisharul Khafi. Orang yang kaya, mewah hidup. Tak tahu arti ibadah ni, tak tahu, tak kenal semayang pun tak kenal, tapi akhirnya menjadi seorang ulama dan waliullah. Ini tuan-tuan. Kemudian kita tengok tuan-tuan, Al-Mahdi ini dia pergi menunaikan haji pada tahun berikut tu. Pada tahun yang dia hadir tu pada umur dia 30 hingga 40. Dia menunaikan haji tuan-tuan sampai di Mekah. Orang di Mekah pun orang alim tuan-tuan, ramai ulama-ulama yang pergi Mekah ketika itu. Dunia dah mula kacau. Seluruh dunia dah mula kacau, huru-hara macam-macam tuan-tuan, dah tak terbela. Maka tuan-tuan, ulama yang mengerjakan umrah dan haji ini, mengerjakan haji dan umrah ni, berbincang sesama mereka, sebab mereka ni memang hafal hadis tuan-tuan, banyak hadis tentang peristiwa akhir zaman. Dia tahulah siapa tu Imam Mahdi. Dalam kitab ni pun tuan ada beritahu tuan-tuan tentang Imamul Mahdi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Imamul Mahdi? Dicari tak jumpa pula tuan-tuan. Dia ada cerita tentang raut wajahnya, mukanya semua ada. Maka tuan-tuan, ulama yang berada di Mekah ketika itu, dia kata, inilah pemuda yang kita selalu baca dalam hadis yang Nabi SAW cerita. Maka kita nak dia berbai'ah dengan kita semua, dan kita berbai'ah dengan dia. Apa bai'ah tuan-tuan? Berjanji taat setia dengan Imamul Mahdi. Maka tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah ini, dia kata, saya bukan orangnya. Ini orang merendah diri tuan-tuan. Lalu dia balik ke Madinah. Tuan-tuan, berlaku kekacauan politik di Madinah, tak selamat. Maka dia patah balik ke Mekah. Tuan-tuan. Maka ulama-ulama ni semua telah menunggu kehadirannya. Maka tuan-tuan, pemuda ini hendak dia pun menerima bai'ah tersebut. Dan bai'ah itu tuan-tuan berlaku di antara Hajar Aswad dan juga makam Ibrahim. Seorang demi seorang ulama bersalaman. Maknanya kami menerima taat setia di bawah pimpinan kamu yang bergelar Imamul Mahdi, yang diceritakan dalam banyak hadis. Maka tuan-tuan, semua berjanji yang ada ketika itu. Dan ulama beritahu tuan-tuan, Nabi sendiri beritahu tuan-tuan dalam hadis ini, ulama ini datang kebanyakan daripada Syam dan juga Iraq. Ulama ini datang daripada Syam dan juga Iraq. Habis saja ulama berbai'ah tuan-tuan, maka orang ramai ni maksudnya orang biasa juga mereka berbai'ah untuk menjadi tentera kepada Imamul Mahdi. Dan orang yang biasa ni tuan-tuan juga orang pilihan Allah Ta'ala. Kata ulama, mereka itu tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu. Mereka itu tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Mereka itu menambah solat sunatnya. Tahajudnya tidak pernah tinggal. Witirnya tidak pernah tinggal. Maknanya tuan-tuan, kita kalau ada tinggal-tinggalnya memang tak ada harapan lah. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, orang yang menjadi pengikut Imam Mahdi ini, cita-citanya tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan adalah untuk mati syahid. Ini mati syahid tuan-tuan. Ada lagi zaman itu mati syahid, iaitu kedatangan Imam Mahdi. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan, kalau dia mati, hidup balik.
Ditanya, apa kamu nak? Saya nak mati lagi. Dengan mati syahid. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan, dia lepas azab kubur. Kalau kita tengok tuan-tuan yang orang mati syahid ni, subhanallah. Saya pernah menguruskan satu jenazah tuan-tuan. Bukan satu jenazah. Dia aksiden petang pukul 3. Kemudian tunggu hari dia datang semua. Maksudnya disimpan dalam icebox lah. Bila disimpan dalam icebox tuan-tuan, maknanya dia keras lah masa icebox. Kalau kita ikan simpan dalam icebox kan keras kan. Pagi besok keluar tuan-tuan. Jadi saya ni di antara orang yang tolong mandikan. Masa tu belajar lah. Belajar mandikan. Jadi kata ustaz orang tu, cuba awak buka gigi dia, mulut dia. Kalau ada gigi palsu, keluarkan. Setahu saya tuan-tuan, mayat ni kalau dah 2 jam, 3 jam dah keras kan. Tak sampai 2 jam je, keras dah. Tak sampai 2 jam, 1 jam lebih dah keras dah. Saya boleh buka tuan-tuan mulut ni. Mulut ni boleh buka. Dia mati aksiden. Adalah urusan dia, urusan agama. Dia mati aksiden tu urusan agama. Subhanallah. Pecah ni tuan, bukan pecah, retak ni kepala dia. Retak. Nak buat postmortem, waris dia tak bagi. Tak payah buat postmortem. Jadi ketika mandi tuan-tuan, darah ni mengalir ni. Darah bayu mengalir. Saya boleh buka dia punya mulut, tanggalkan gigi palsu, boleh katuk balik. Tangan ni sangat lembut. Subhanallah. Dikeluarkan dari icebox tuan-tuan, memang sejuk, tetapi tak keras. Kalau ikan keluarkan dari icebox, keras tuan-tuan. Lepas tu bila dah elok, dah tak keras lagi, ikannya pun lebam. Kan, matanya lebam. Orang ini tuan-tuan, dengan muka yang saya tengok macam, ya Allah, macam orang senyum, tidur je. Tidur dan senyum. Ini retak tuan-tuan ni, kepala ni. Subhanallah. Itu mungkin mati syahid akhirat. Habis kali kalau yang mati syahid ni lagi hebat tuan-tuan. Diceritakan dalam banyak hadis tuan-tuan. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan, dia duduk dalam burung yang berwarna hijau, dalam perut burung yang berwarna hijau, dan dia terbang masuk ke syurga. Dia tak jadi penghuni syurga lagi, tapi dia terbang masuk dalam syurga. Maknanya dia dah survey dulu syurga. Ini tuan-tuan, macam kita pergi mana tuan-tuan, pergi tengok safari world dulu. Duduk dalam bas tengok binatang kan. Macam itulah, kita tak boleh keluar. Kalau keluar kita kena faham lah dia harimau. Tapi dalam syurga ni dia duduk dalam perut burung yang hijau. Subhanallah. Ini tuan-tuan, cerita orang mati syahid. Banyak cerita tuan-tuan. Subhanallah. Macam perjanjian ni tuan-tuan, sebiji saya tengok dalam kisah tu, macam perjanjian Nabi sebelum berhijrah ke Madinah pada tahun yang ke-12 dan tahun ke-13. Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah itu disebut Bai'ul Aqabah. Orang Yasrib, ataupun dulu disebut Yasrib, kemudian disebut Madinah, taat setia, berjanji dengan Nabi taat setia. Perjanjian yang pertama itu ada 7 orang. Tahun yang pertama, tahun yang ke-12 kenabian. Tahun yang ke-13 kenabian, seramai 75 orang berjanji taat setia dengan Nabi dan ajak Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, ke Yasrib namanya. Itu tuan-tuan. Ini perjanjian ini lebih kurang itu tuan-tuan, tapi ramailah. Puluhan ribu manusia yang berjanji dengan Imamul Mahdi. Ini tuan-tuan. Seusai tuan-tuan, seusai sahaja perjanjian itu berlaku, maka tuan-tuan terbentuk satu bala tentera yang jahat. Ada Nabi memberitahu namanya Jaisul Allahumma shalli ala Muhammad, Jaisul As-Sufyani.
Jaisul As-Sufyani. Datang tentera yang jahat ni tuan-tuan dari Syam juga. Ulama yang ramai tadi datang dari Syam juga. Tentera yang jahat ni juga datang dari Syam. Dalam hadis memberitahu ini adalah aras tanda menunjukkan bahawa Imamul Mahdi itu adalah benar. So usai perjanjian, maka berlaku satu bala tentera daripada Syam juga. Dia nak ke mana tuan-tuan? Dia nak ke Mekah, nak menentang dan memusnahkan Imam Mahdi dan tentera-tenteranya. Ini tuan-tuan, dulu Syam lah. Sekarang Syam ni tuan-tuan, dulu dia Syam, dalam Syam tu ada 4: Syria, Jordan, Lebanon dan Palestin. Namanya Syam dululah, sekarang dah pecah 4 lah. Jadi saya pun tak pastilah daripada mana tu, daripada Syria ke, daripada Jordan ke, wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut daripada Syam. Maka tuan-tuan, tentera Jaisul As-Sufyani ini tuan-tuan ramai, sangat ramai. Maka dia bergerak tuan-tuan daripada Syam nak menuju ke Mekah. Sampai di suatu tempat namanya Baidak, kawasan kampung namanya Baidak, satu kawasan yang lapang. Tiba-tiba kawasan itu tuan merekah, tanahnya merekah dan menelan semua bala tentera As-Sufyani. Yang tinggal hanya beberapa orang saja. Yang tinggal hanya beberapa orang sahaja. Sebagian beberapa orang tadi pergi terus ke Mekah, memberitahu bahawa tentera Sufyani nak menyerang Mekah, nak menyerang Imam Mahdi, telah ditelan oleh bumi. Ini tuan-tuan. Sebagian yang lain balik ke Syam, memberitahu bahawa tentera kami telah ditelan oleh bumi. Dan sebagian orang yang duduk di sekitarnya juga tenggelam. Ini hadis Bukhari Muslim tuan-tuan. Orang yang duduk di sekeliling dia, maknanya orang yang tengok-tengok, ini siapa ni datang ramai-ramai, kot agak je lah, itu saya punya pandangan lah. Banyaknya tentera ni. Tentera ketika itu macam mana tuan-tuan, wallahu alam. Tak tahu saya nak cerita tuan-tuan. Adakah masa itu ada handphone ke, ada IT lagi ke, wallahu alam. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu saya, tak berani nak cakap. Kan kalau cakap salah, dosa pula saja ni. Tapi tersebarnya baik atau Imam Mahdi ni cepat tuan-tuan, cepat. Sangat cepat ke seluruh negara. Dalam masa Imam Mahdi itu pergi bergerak, Imam Mahdi nak bergerak mana tuan-tuan? Daripada Mekah pergi ke Syam. Pergi mana Syam? Dia nak pergi ke Palestin, nak membebaskan Baitul Maqdis. Yang ketika itu dalam kitab disebut dipimpin Aduullah, maknanya musuh Allah. Siapa tuan-tuan? Israel kot, wallahu alam lah. Israel lah. Aduullah tu musuh Allah. Jadi tuan-tuan, tengah-tengah dalam perjalanan tu masih lagi ada orang yang berbaiat dengan Imamul Mahdi, nak jadi tentera Imam Mahdi. Sepanjang perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, masih lagi ada orang yang baiat dengan Imamul Mahdi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ceritanya bila sampai di Baitul Maqdis, maka Imam Mahdi dapat memusnahkan semua aduullah. Sebab apa tuan-tuan? Cita-cita orang yang menjadi tentera Imamul Mahdi ini untuk mati. Untuk mati. Orang yang menentang Imam Mahdi, cita-citanya untuk hidup. Jadi mana kalah, mana menang? Dan tentulah orang yang bercita-cita untuk mati. Kan? Orang dia pergi perang tapi nak hidup. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Kita pergi perang nak mati. Maka keyakinan kita ya insya-Allah akan menang. Dia pergi perang nak mati. Dia pergi perang nak hidup. Kita pergi perang nak mati. Maka tuan-tuan, bila dapat tahu Baitul Maqdis, petunjuk menyatakan bahawa hampir dekat dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam.
Ketika itu tuan, ketika itu barulah datangnya Dajjal. Dajjal pula jadi apa? Jadi macam mana tuan-tuan? Imam Mahdi dah memerintah, tuan-tuan, baru memerintah dengan penuh keamanan, dengan penuh selesalah seluruh dunia. Tiba-tiba datang Dajjal buat kacau lagi. Dajjal buat kacau, tuan-tuan, na'udzubillah min, lebih teruk kehidupan sebelum kedatangan Imamul Mahdi. Imam Mahdi dapat merintah lebih kurang 7 hingga 9 tahun. Tidak ada orang yang nak beri zakat ni, tak ada. Semua tak boleh nak terima zakat. Maknanya semua hidup dalam keadaan kaya, tuan-tuan. Aku pun ada duit juga nak zakat. Nak beri siapa? Tak ada. Aku nak beri hadiah je lah boleh bagi, zakat tak ada. Ini tuan-tuan, cuba sikit, tuan-tuan, saya pun tak ada ilmu juga, saya baca juga, tuan-tuan. Jadi dah masuk isyak sikit lagi. Jadi tuan-tuan, kita pun dah ceritakan tentang Dajjal, kita pun dah ceritakan tentang Imam Mahdi. Maka tuan-tuan, Imam Mahdi akan menyerahkan kuasa kepada Nabi Isa alaihi salam di masjid di Syria, tuan-tuan, di Syria. Jadi Imam Mahdi akan menyerahkan pada Nabi Isa waktu subuh. Nabi Isa turun pada waktu subuh, selesai sembahyang. Biasalah tuan-tuan, sembahyang jemaah ni biasalah, ada orang yang lambat, ada orang yang cepat. Imam Mahdi kat depan jadi imam, orang belakang baru nak gulung-gulung kain ke apa kan, baru nak takbir, nampak orang baru turun, baru naik masjid. Siapa dia tuan-tuan? Naik daripada masjid, sebelah kanan masjid. Rupanya Nabi Isa alaihi salam. Selesai semayang, Imam Mahdi menyerahkan kuasa pentadbiran negara kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa pun selesai solat, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun buka pintu masjid, nampak dah Dajjal. Dajjal punya takut, tuan-tuan, lari 1000 langkah. Sedangkan dia punya langkah, tuan-tuan, memang secepat 1000 topan satu langkah. Nabi Isa lagi hebat. Dia nampak Nabi Isa je, dia memang mati. Dia tahu dia akan mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya Nabi Isa dapat bunuh Dajjal laknatullah. Bila tuan-tuan dah selesai itu semua, Nabi Isa pun dah selesai, rupa-rupanya datang lagi satu ujian Allah yang amat berat, yang sangat berat, iaitu kedatangan, kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Ini lagi hebat, tuan-tuan. Inilah peristiwa yang kita nak lalui ni. Kalau zaman-zaman itu siapa yang lalu, Allah Akbar, memang hebat, tuan-tuan. Ya'juj wa Ma'juj ni lagi hebat. Nanti insya-Allah, tuan-tuan, kita akan sambunglah insya-Allah, tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Bukan niat dan tujuan saya. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudahi majlis kita ini dengan tasbih kafarat dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.